Tengok ni guys, Toyota Urban Cruiser dan BZ4X EV dah dilancarkan di Malaysia. So kalau sebelum ni banyak orang tanya mana Toyota punya EV, dia terus bagi 2 SUV, 1 pickup. Tapi yang Hilux ni kita akan cerita in the next video. Sekarang let's check out the SUVs dulu. Yang ni Toyota Urban Cruiser SUV elektrik segmen B yang Toyota rebatch dari Maruti Suzuki e-Vitara. So model ni dia import terus CBU dari India dan dia pakai tayar MRF, Madras Rubber Factory. Biasanya aku komplain pasal tayar China sebab aku dah try banyak kali, mostly tak bagus. Yang dari India pula I'm not so sure, tapi reviews dari India pun mostly negatif juga. Well anyway, Urban Cruiser ni styling dia tukar sikit dari yang e-Vitara original tu. So dekat depan dia pakai Toyota punya new hammerhead face sama dengan Prius and Camry yang latest. Tapi sebenarnya aku lagi suka yang Suzuki tu punya muka, nampak lagi sporty. Dekat belakang pula dia nampak exactly sama dengan e-Vitara, boleh tahan simple dan bahagian bawah ada banyak part plastik hitam nak bagi image SUV rugged sikit. Dekat tepi dia ada hidden rear door handles macam Honda HR-V and of course the Pro 2 QV. Dan in terms of size dia kecil sikit banding dengan BYD Atto 2. So this is a compact electric SUV. On the positive side dia punya wheelbase lagi panjang daripada Atto 2 dan kalau BYD tu pakai suspension belakang torsion beam, yang ni multi-link. Dekat dalam pun design dia jauh lebih konvensional banding dengan kereta China. Masih ada lagi physical controls untuk volume and aircon, yang ni aku suka. Lepas tu dia ada 2 screen dan display tengah ni original punyanya, bukan UMW Toyota punya aftermarket screen. Of course dia ada wireless Apple CarPlay and Android Auto, sound system JBL and kamera 360 darjah, tapi tak high res lah. Next, cabin dia ada tema duit tona, hitam dan dark brown, tapi part atas ni semua pun hard plastics. Dekat atas pula dia ada sunroof bahagian depan tapi tak boleh buka dan dia punya sunshade pun manual. Masuk ke belakang, ruang kaki dia bagus for a car this size, tapi headroom tengok ni, aku tinggi 167 pun rambut dah almost kena bumbung. Yang unik untuk SUV segmen B ni, kerusi belakang dia boleh slide ke depan untuk bagi ruang boot lebih besar. Benda ni Honda HR-V pun tak ada. But dekat tengah dia tak ada corong aircon belakang pula. Nak buka boot dia manual, ruang pun tak adalah besar sangat, sekitar 300 liter dan bawah lantai ni tak ada spare tayar. Urban Cruiser ni EV front wheel drive, 0 ke 100 dalam 8.7 saat, top speed dia 150 km sejam. Bateri dia pula 61 kWh, LFP supplied by BYD dan dia punya maximum range dia 426 km WLTP, jauh lagi tinggi dari BYD Atto 2. Tapi for charging dia tak laju, maximum DC dia 70 kW sahaja, nak charge dari 10 ke 80% SOC lebih 1 jam dan AC pula 7 kW. The good thing is safety semua complete. Dia ada Toyota Safety Sense 3, full ADAS dan 7 beg udara di dalam. Yang tak bagus, harga dia RM198,000, 2 kali ganda harga BYD Atto 2. So kalau sebelum ni korang rasa Honda EN1 EV tu punya harga dah cukup keras, yang ni lagi tinggi. And that makes model BZ4X yang lagi besar, lagi maju ni jauh lebih berbaloi sebab harga model ni RM220,000. Model ni SUV segmen C tapi size dia antara BYD punya Atto 3 dan Sea Lion 7. Jadi harga dia considering ini full CBU Japan je, not bad lah. Especially lah kalau compare dengan the Lexus version of this same car, RZ dengan harga lebih RM400,000 di Malaysia. Anyway, model ni was jointly developed between Toyota and Subaru dan untuk Malaysia kita dapat versi facelift yang terbaru. So di depan muka hammerhead dia nampak lagi sporty dan semua trim hitam tepi ni dah jadi gloss black. Lepas tu rim dia besar 20 inci dengan tayar Dunlop. No complaints here of course. Di belakang dia ada bentuk macam SUV coupe, floating spoiler di atas, double spoiler di sini with a full LED light bar. Dekat bawah ni dia ada 2 kamera, satu untuk parking, satu lagi tu untuk dia punya digital rear view mirror. Dekat dalam ni cabin dia controversial sikit sebab layout dia lain. Dia punya meter driver atas steering wheel tau, so korang pandang over the wheel bukan through it. Jadi sitting position dia for some people mungkin akan jadi janggal sikit. Apa yang aku suka, skrin tengah ni sama style dengan Alphard dan Vellfire baru. Dia ada physical dials on top of the screen untuk adjust aircon. Yang ni memang clever. Selain tu dia ada ventilated seats dan sebab ini model export, steering heater pun ada.
Di tengah ni ada dua wireless charger dan nak pilih gear kena tekan dial ni ke bawah baru pusing ke kiri atau ke kanan. Memang unik. The good thing is sebab ini model Toyota pasaran global, dashboard dia rasa macam kereta Eropah. Tapi yang peliknya bawah ni tak ada glove box. Dekat belakang pula ruang kaki dia bagus tapi lantai terlalu tinggi dan headroom pun ketat juga. But at least dia punya bumbung kaca dia ada powered sunshade tak macam Tesla, dan di tengah ni ada aircon vents, USB chargers and even seat heaters. Tapi of course takkan pakai lah kat Malaysia. Di belakang pula dia ada power tailgate, boot boleh tahan besar 450 liter, but sama dengan Urban Cruiser tak ada spare tayar. Model BZ4X ni dia ada pilihan front wheel drive dan all wheel drive, tapi untuk pasaran Malaysia kita dapat the front wheel drive version only, 0 ke 100 7.4 saat, top speed 160. Bateri model ni 73 kWh daripada joint venture between Toyota sendiri dan Panasonic. Dan walaupun kapasiti dia lebih rendah banding dengan BYD Sea Lion 7, range kereta ni lagi tinggi 525 km. But bateri tu jenis NMC ya, bukan LFP. Pasal charging pun BZ4X ni lebih kompetitif. Untuk DC maximum rate dia 150 kW, boleh charge dari 10 ke 80% SOC bawah setengah jam, dan untuk AC it's best in the class 22 kW onboard charger. Safety dia pun lengkap dengan full ADAS Toyota Safety Sense 3 yang paling latest dengan 8 beg udara. Last kali warranty untuk dua-dua Toyota BZ4X and Urban Cruiser ni 5 years unlimited mileage for the vehicle. And kalau kebanyakan EV lain ada mileage cap untuk battery warranty dia, for Toyota it's unlimited mileage 8 tahun. Lagi bagus. So ini dia guys, model-model EV dari Toyota yang ditunggu-tunggukan, Urban Cruiser and BZ4X. Daripada dua model ni cukup kompetitif ke tak, dan mana satu korang lagi suka? Tulis kat bawah. Ciao.